42 tahun, berasal daripada Mesir. Terima kasih saya ucapkan kepada ATN dan mengeluarkan produk saya debar ni tahu-tahu tak pernah ada orang ramai. Cak tahu malu. Lepas tu kan, saya ni diperkenalkan oleh rakan kongsi saya lah, Cik Fauzi. Saya dah banyak menggunakan produk ni macam-macam sebab saya tak percaya lah. Sebab saya mengalami retakan tulang punggung selama 10 tahun lah. Pada usia saya 32 tahun sampailah 40 tahun. Bila dah saya menggunakan produk ni, Cik Fauzi cakap 4 titis pagi, 4 titis malam macam itu. Lepas tu dia bagi buat satu lagi yang spray ni lah. Itu spray pinggang. Dia kata mohong lah awak ni kan. Cuba dia cakap macam tu. Kalau tak cuba dia kata tak tahu. Saya pun dia tuang 4 titis dalam tu, saya pun minum. Dia ni, saya ni spray untuk spray punggung saya ni yang kemalangan tadi tu. Dalam beberapa saat saya rasa dah rasa kurang sikit lah. Kalau tidak saya pergi Planet RM48 sebulan. Ambil injek lah kan. Dah tak tahu apa lagi nak makan ubat kan. 10 tahun bayangkan. Habis tu saya 10 tahun. Bayangkan saya sampai duduk mengiring tau. Tak boleh tegak. Bila dah cuba tu dah hilang bisa. Saya duduk tau. Saya duduk. Dalam berapa-berapa tak ada setengah jam saya duduk tau. Dah boleh tegak. Saya goyang sana si Wan Cinta tak bisa lah kan. Lepas tu lah tak banyak lah pengalaman saya. Tu je lah kan. Lepas tu kan saya ni dia kata semua boleh spray. Yang saya ni spray lah semua sekali. Saya ni pula sedung sama berbau tau. Saya malu nak jumpa kawan-kawan saya tau. Bila nak jumpa kawan saya, mestilah berbau sekian kan. Lepas tu saya dah amal, saya dah spray, semua sekali saya dah minum setiap hari. Saya dah boleh berjumpa dengan kawan. Lepas tu jeragat di muka saya pula banyak pengalaman saya ni, bukan sikit. Jeragat muka saya ni memang tebal. Saya ambil masa dalam 3 minggu. Dulu saya pakai produk mahal kan. Gini. Tak jalan. Ni tak sekejap. Berhenti. Saya mula awak tak? Lepas tu saya ni dah kan dalam masa spray muka saya. Semua kali spray tu. Lepas tu dalam masa beberapa minggu jeragat muka saya hilang. Dia sedung hilang. Perut saya ni gemuk kan. Perut saya sekarang perut saya dah kempis.